Gol, mantap lah cok. Apa buat nih? Ya udah main game. Ya, E-football le. tugasan ses kamu siap? Tugasan. Tugasan yang mana ya? Okey kelas, kita jumpa pada minggu hadapan dan jangan lupa hantar tugasan yang saya bagi. Nggak payahlah di flashback tuh. Yang ini. Oh, tugasan yang ini. Senang aja nih, nikah kan ada? Hah? Hai Mika. Hai, ada apa boleh saya bantu? Tenang. Boleh terangkan teori litar ini? Baiklah, lita ini merupakan lita sesiri. Pelajar dikehendaki mengukur arus, voltan dan rintangan menggunakan multimeter digital. Alat ini digunakan untuk mengukur arus, voltan dan rintangan dengan cepat dan tepat. Paparan bacaan adalah dalam bentuk digital, menjadikan lebih mudah dibaca berbanding multimeter analog. Probe merah dan hitam pada multimeter digital digunakan untuk membuat sambungan pada titik pengukuran. Sebelum mengambil bacaan, pastikan julat pengukuran dan fungsi yang betul dipilih bagi mengelakkan kerosakan pada alat. Lita sesiri ialah lita yang mempunyai satu laluan sahaja untuk arus mengalir. Semua komponen disambungkan secara berturutan. Jika salah satu komponen rosak atau terputus, keseluruhan lita tidak dapat berfungsi kerana aliran arus akan terhenti. Dalam lita sesiri, aliran arus yang mengalir melalui setiap komponen adalah sama. Berdasarkan pengiraan menggunakan hukum Ohm, nilai arus secara teori bagi lita ini ialah 3.91 mA. Jumlah nilai rintangan dalam lita sesiri diperoleh dengan menambahkan semua nilai perintang. Oleh itu, jumlah rintangan dalam lita ini ialah 2300 ohm secara teorinya. Seterusnya, voltan dalam lita ini akan dibahagikan mengikut nilai rintangan setiap perintang. Perintang yang mempunyai nilai rintangan yang lebih tinggi akan menerima voltan yang lebih tinggi. Jumlah voltan pada semua perintang mestilah sama dengan nilai voltan bekalan. Oleh itu, hasil tambah ialah 8.993 volt, iaitu menghampiri 9 volt. Nilai tersebut adalah sama dengan voltan bekalan. Oh, macam tu. Macam mana pula kira amalinya? Mika, boleh tunjuk cara pengukuran guna multimeter digital? Sediakan breadboard dan letakkan di atas permukaan kerja. Masukkan kaki perintang R1, seterusnya sambungkan satu kaki perintang R2 pada lajur yang sama dengan hujung perintang R1 dan diikuti perintang ketiga. Sambungkan wayar bekalan kuasa pada lita. Tetapkan multimeter digital kepada fungsi miliampere. Untuk mengukur arus, lita mestilah diputuskan di satu bahagian supaya multimeter boleh disambungkan secara siri di dalam lita. Sentuh probe merah pada terminal positif bekalan kuasa, kemudian sentuh probe hitam pada bahagian lita yang telah diputuskan untuk melengkapkan lita semula. Baca nilai arus yang dipaparkan pada multimeter. Tetapkan multimeter digital kepada fungsi ohm. Sambungkan probe merah dan probe hitam multimeter pada dua hujung lita sesiri. Tetapkan multimeter digital pada fungsi voltan DC. Sambungkan bekalan kuasa pada lita. Untuk mengukur voltan, sambungan mestilah dibuat secara selari pada perintang yang ingin diukur. Sentuh probe pada kedua belah kaki perintang. Bacaan nilai voltan dipaparkan pada multimeter. Siap sudah semua? Ya, sudah. Jam berapa sudah ini? Jam 8 sudah. Cepat sudah ini, jadilah masuk.